Hey, what's up guys? Hari ni kita nak cuba resepi Khairul Aming ayam peri-peri. Let's go. Mula-mula kita sediakan semua bahan-bahan yang diperlukan. Kemudian kita potong kasar. Potong kasar ni macam potong besar-besar lah. Last-last nak masuk blender juga. Lepas tu kita gaul-gaul dengan minyak. Bersedia untuk masuk air fryer. Dah siap. Ada hitam-hitam terbakar sikit baru keluar aroma dia. Lepas tu kita masukkan dalam blender. Perah air lemon. Masukkan daun ketumbar. Tuang minyak masak secukupnya. Masukkan sedikit garam dan boleh masukkan gula juga sedikit. Lepas tu masukkan daun serbuk oregano. Dah siap. Ready untuk blend. Kita kena goyang-goyang sikit. Degil betul, tak nak turun. Okey, sos peri-peri kita dah siap. Wanginya. Okey, baik. Kemudian kita sediakan ayam sebelah. Kita lumur dan gaulkan dengan sos tadi. Lumur tu asalkan dia cover semua bahagian ayam je. Tak perlu banyak-banyak. Yang lebih tu kita boleh buat sos peri-peri nanti. Lepas tu kita peram dalam 20 minit. Macam yang cikgu KA cakap. Dah siap peram, kita masukkan dalam air fryer. Setkan kepada suhu 200 darjah Celsius dan biarkan selama 20 minit. Dah siap. Bau dia, ya Allah. Boleh batal puasa ni kalau bau lama-lama. Untuk sos tadi dah boleh masukkan dalam kuali dan goreng dengan butter. Bukan goreng sangat lah, just panaskan sekejap. Lepas tu dah siap. Dah boleh tabur dekat ayam tadi. Tapi belum habis lagi. Disebabkan ada lebihan lada benggala tadi, boleh buat sayur kan? Jadi kita boleh gaul dengan lebihan sos peri-peri ni dan masukkan ke dalam kuali, goreng macam biasa. Okey, sayur pun dah siap. Tapi guys, lebihan lemon pun ada lagi. Tadi kan kita pakai lemon. Alang-alang dalam peti ais tu ada buah oren yang orang bagi masa raya Cina hari tu. Abang kita ni buat satu resepi air oren lemonade fresh. Bahan-bahan yang diperlukan adalah limau tadi, buah orange dan juga cordial sangkuit orange. Mula-mula masukkan cordial dalam bekas dulu. Masukkan gula. Kemudian perah beberapa hiris lemon dan orange tadi dalam bekas. Tapi jangan perah semua tau. Irisan ni untuk kita masukkan ke dalam air nanti. Lepas tu taburkan sedikit garam halus dekat hirisan lemon tadi. Abang cakap kalau air yang masam ni, kita letak garam sikit. Memang sedap. Dan ini dia, kita nak buat air dah. Kita masukkan ais ketul dulu. Diikuti dengan hirisan buah. Dan masukkan air tadi. Air cordial ni boleh bancuh siap-siap. Okey, semuanya dah siap. Kita dah ada air, ada ayam dan juga sayur peri-peri. Tak perlu pergi Nandos dah. Jom kita rasa tengok. Jadi ke tak jadi? Sudah. Jadi. Stop. Best. Menyegarkan. Kena try resepi ni. Habis ayat aku.